Assalamualaikum. Hi everyone. Today Aila nak unboxing Teachers Day. Wow, banyak kan? Semalam Aila sambut Teachers Day dekat Rainy Bunch Rawang. Memang semalam kita orang sambut awal, supposedly 16 May, but yeah, we celebrate yesterday, okay? But it's okay. Yesterday was so happening kan, sangat-sangat happening, sangat best, and the kids pun enjoy, so me pun enjoy juga. So I tak sabar sekarang ni nak unboxing hadiah-hadiah yang anak-anak I bagi. So we start with my student first. Okay, this is from, look what I got. Tada! Look here, from Kekabu. Supposing ni tudung lah. Okay, Happy Teachers Day from Arya. Okay, Arya ni my student yang very smart, memang pandai sangat. I ajar pun senang dia. He is fast learner, so I love to teach him, even though kadang-kadang he clumsy, kadang-kadang suka nangis, but it's okay. I love the way he love to learn new things. So thank you Arya. So we look first what Arya give to me. Yeah. Wow, so beautiful, tudung bawal. Okay, memang research start from last year. Memang I dah berjinak-jinak lah nak pakai tudung bawal. Kata I memang susah sangat nak pakai tudung bawal. Thank you Arya, I love this, so I can wear for you at school. Sorry lah, okay, nanti akan pakai tudung ni untuk Arya, okay. Okay, next, what? Dapat kalender, walaupun dah tengah-tengah bulan kan, but it's okay, I love this. Okay, bolehlah kita tanda kan, tarian penting-penting. So next, nak tengok hadiah daripada siapa pula? Hafia. This is from Hafia. Okay, dia dapat bag dan juga mak. Lawa, cantik. Dapat juga, wow, Happy Teachers Day Auntie Ila. This one pun rasanya tudung ni kan, cantik. Macam tak tahu je I love purple. Pun tudung bawal. Tudung bawal ke shawl? Oh, this one is shawl. Okay, I like purple color. Thank you Hafia. Hafia also my favorite student juga. Okay, she is also fast learner. I love her. And then yeah, she is on baru 2 tahun. Okay, baru 2 tahun. Tapi dia dah pandai pakai baju sendiri. Dia dah pandai panggil apa, walaupun belum pandai cakap lagi, tapi bab pakai baju, bab suruh simpan barang apa semua, dia memang pandai. Okay, practical skill dia memang okay. So I puji Hafia untuk tu. So thank you Hafia for the gift. So next, kita akan unboxing hadiah daripada siapa ya? Tada, ni Gibran. Ni my new student. Okay, baru, tak adalah baru sangat, tapi boleh kata antara yang baru juga daripada Hafia dan Arya. Jadi pun sama, dapat bag and then tudung. Thank you Gibran.
Gibran pun baru 2 years old. So dapat tudung juga. Thank you. I pun belum ada color ni. So Gibran, aunty akan wear it for you. Okay, thank you Gibran. I love you. So next, kita akan unboxing hadiah daripada Aish Nadim aka Dobot. Ni pun student yang baru bulan ni baru nak masuk 2 tahun. Okay, bulan ni birthday dia. So thank you Dobot. Kita orang memang akan panggil dia Dobot sebab dia jenis yang positif walaupun baby. Dia macam membling, but kira dia jenis banyak mulut jugalah. Okay, walaupun kita tak faham apa dia cakap, tapi sebab itulah kita panggil dia Dobot. So thank you. This is what Shimmer Mist Bath and Body Work. I tak pernah ada lagi, so I akan gunakan ya Dobot. So this one also body lotion Into the Light. I like it. So next we gonna unboxing the gift from Fayad. Okay, what he give to me. Wow, tengok ni. Okay, Ahmad Tea. Kita tahu aja aunty suka teh. Okay, memang aunty akan minum. Dia juga Zeus Coffee. I like it, white coffee. Okay, aunty akan gunakan sebaiknya dan nanti dapat highlighter. Thank you Fayad. Aunty akan gunakan hadiah Fayad sebaiknya. Okay, next akan unboxing daripada Happy Teachers Day Aunty Ila. So akan ni from Amsha dan Iril Shiraz. This one. Okay, look, dapat hadiah barangan dari dapat tisu, sabun, yes, sabun, shower cream and then hand wash. This one memang I guna. Okay, tiap bulan mesti kena ada stok. So thank you. Siapa tadi? Thank you Amsha dan Iril. Thank you so much. I will use it wisely. Okay, next I want to review this one from Ayash Anaki. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Ada juga dapat rose and then this one apa ni? Fridge magnet. Okay, I memang suka collect benda-benda begini. Thank you. Next, I will unboxing. This one also hand wash. Really love hand wash. Okay, hand wash from Watson. This is from Harry Cycle. I love this. Thank you Harry Cycle. And then next, I want to review this. This one from Aisa. Thank you Aisa. Ada flower, tissue and then chocolate. Chocolate ke? Sorry, not chocolate. Jagung. Okay, lama dah tak makan. Thank you Aisa. Okay, next I want to review from this one from siapa?
Yeah, this one from Adrian Yap. Okay, Adrian Yap. Happy Teachers Day. Dapat box dari Aryani. Okay, for sure lah. Ni mestilah tudung kan. Jadi, wow. Saya rasa ni colour warm taupe. Tahulah sebutan dia ni. Okay. Cantik. Tudung bawal. Okay, tudung bawal ni. Oh, ada ni. For Aryani. Thank you, Erin. Yeah. Okay. The next is Happy Teachers Day from Eileen Marisa. Thank you, Eileen. Wow, ada notes. Wow. Thank you, Auntie Ila from Eileen. So cute. Tulisan Eileen. Rajin Eileen tuliskan the wishes. Thank you for the wish, Eileen. Okay, this is the pin. Okay, cantik kan? Dah lah favourite colour buat tu purple. Cantik. Beautiful, Eileen. Thank you, Eileen. I really love purple. You know my taste. Kan, walaupun I didn't teach you, Eileen, but I really appreciate the gift that you give for me. Thank you. So next is from, wow, famous Amos. Must be cookies. This is, alamak, tadi nota lah kat sini siapa. Ini I tak ingat dari siapa. I'm so sorry, but I will attach the picture. Yelah, sepanjang vlog ini I akan attach the picture of the student so that you guys know also from who. So this one from my student, not my student, from the primary student, I think. And cookies, yes, I never taste this. I will taste it. Okay, nak habiskan macam sayang je, macam sedap dia ni. Apa ni, chocolate, double chocolate chip pecan and chocolate chip macadamia. Macam sedap. Thank you for the gift. Okay, next I will review the one. This is from Sakif. Sakif ni lah antara student awal-awal. Yelah, sebab I enter the Brainy Batch tu last year on December. So Sakif ni antara batch first lah yang I handle. Maybe I tak handle kelas, tapi I pernah lah, orang kata apa, yelah, during duty routine memang I ada dengan dia juga kan. So thank you Saki for the gift. Okay, so sweet. Pin tudung sekarang ni dah banyak dah yang lesap, tak tahu bagi mana lah pin tudung. So thankfully ada juga daripada Saki. Thank you, I will use it wisely. Now ada juga tudung bawal daripada Saki. Thank you Saki. Okay, colour pun my favourite colour juga. This one is purple. Okay, tengok purple. Thank you Saki. Okay, nanti akan wear it for you. So next is from this one product from Watson. I not remember from who, but also sama juga. Memang I akan attach picture of the student who yang give this one. But ya, tengok sikit ada ribbon ikat-ikat. Okay, sayang nak buka. But gitu. Nak tengok juga apa dalam ni.
This one is macam like candle. Candle. Cute. Kan ada tulisan Happy Teachers Day like that. Okay. Kita tengok. Tengok. Rasa okay, faham. This is one from Yusof Kushairi. Okay. Bila nampak ni, perkataan Yusof dia baru teringat. Yusof Kushairi. From Yusof Kushairi. Thank you, Yusof. Okay, dapat juga ni. Collagen Mask Pass. Mask Pass pula. Collagen Mask Pack. From Blackpink Jennie. Ni budak-budak yang minat K-pop yang suka ni. Tisu ni memang the things that I use every day. Okay, this one also I like. Okay, Himalaya. And then what is this? Roll on perfume Vanilla Breeze. Ni nak bau juga. Sedap kan? Bau dia mesti bau sedap kan? Sekejap. Sorry lah, I memang jenis yang tak penyabar. Wah. Tengok. Wah. Nak bau sikit. Sedap bau dia. Nak roll lah. Bau-bau fresh. Ni bau Vanilla Breeze. Memang bau yang menyegarkan. Ciba. Okay. I really like it. Thank you, Yusof Kushairi. Okay. The next gift is from this one tak ada attachment from who, but ni I from primary student juga. Dapat lotion and fragrant lotion and mist. Try bau dia. Sekejap. Okay, tengok. Tu dia. Wangi lah bau dia. Wait, itu. Sorry. Dah tumpah, kenalah pakai. Wangi. Tuh. Thank you. Bau. Ni bau. Dia macam bau-bau rose. Sedap. Sedap bau dia. Ni kita try spray body mist. Wangi. It's nice. So nice. Okay, the smell so nice. Thank you for the gift. And next is from Irina Safia. This one from Irina Safia. I got purple rose. Ni hiasan ni. Tengok. So, nice. Kalau got tambah sikit lampu kan keliling ni kan, mesti lagi meriah. Thank you Irina for the gift. I will put in my room. Tengok, kebetulan purple. So ni memang sangat ngam. Dia sangat ngam lah kan. Dengan bilik warna purple, dengan hiasan purple. So nice. Okay, Happy Teachers Day. So sweet. Happy Teachers Day. Thank you Irina Safia. So next is from for Auntie Ila. Ni daripada adik-beradik ni.
Mariam and Dija. Mariam and Khadijah. Okay, dua-dua ni so cute and I really love both of them. Kan, dia sibling. Dia Dija ni dia adik. Adik and ni kakak. Mariam kakak. So sweet lah tengok. Dia bagi apa? Keychain. Ni rasanya handphone keychain. Okay. Boleh attach dekat phone. So function. Okay. Thank you Mariam and Dija. Dija bagi ni, mesti Dija choose by herself ni. This one. This book ni. Tengok. My kids ni tahu my favorite colour. Okay. They choose the purple. I really love purple. Thank you Mariam and Dija. Okay. Next is from Happy Teacher's Day from Orchid. So cute. Okay. Ini memang favorite lah semua ni. Ada gula-gula. Okay. So sweet lah Orchid. Orchid antara student yang tinggi dalam antara student yang tinggi kat sekolah. So cute. Ni memang tak sabar nak makan ni. Yang gula-gulanya. Ini rasanya dah masa sehari dah habis dah. Sekejap je ni. Percaya lah. Tapi memang I akan simpan bekas ni. Function ni bekas ni. Okay. Next is from cantik. Ni I rasa I tahu, I ingat. Rasa bersari pada Helena Felicia. Ni yang the hair yang curly tu. So cute. Dulu jumpa dia last year macam kecil-kecil je kan. Sekarang dah tinggi sikit. Dah nampak lah dia tinggi sikit. So cute tengok. Asyik ada hair clip. This one. Cute. Flower hair clip. So cute. Seperti tengok dapat mak. We call it tumbler ke? This one. I don't know. Is it we call it tumbler? Ni. Sekejap aku. Nak bagi dia. Macam strawberry. Dah lah tengah in trend macam strawberry. So cute. Macam ada straw. Function. Tada, function. Ni sedap ni, minum kopi, minum air ais kan. Thank you Helena. This one also got aloe vera, pink aloe vera gel moisturizing. Wow, ni macam best dia ni, moisturizing ni. Dah sabar nak pakai. What is this? Lip mask. Tak pernah pakai. This anti-dry cracking deep repair. Look, this one. Kan? Wow. Boleh rawat untuk bibi kering ni, boleh pakai. Nice. So nice. Nice. Thank you Elena. And then last one is Firming Hydrating Facial Mask. Ni nak bagi muka anti berkilat lah ni. Okay. Thank you Elena. Dah lama tak pakai ni. Ni anti kena pakai. Elena ni tahu je muka anti berkedut sebab selalu marah-marah kan. Tengok bagi facial mask ni nak bagi hydrating balik. Thank you Elena. And then next one is from ni I think
from Hamani. I think this one from Hamani. Hamani gift. Lebih kurang juga macam tumbler juga ke emas. Mak. So cute. Warna purple. Thank you. Tak sabar nak guna. Okay, hari ni nak pakai macam strawberry, next pakai purple pula. Macam mana kan? The next is from Ali. Dapat Anas. Anas Glossy Glow. Melting Balm. Wah, selalu tengok je dekat live. Ni kali ni dapat. Nanti ni Apple Tart. My friend said yang this one punya melting balm ni, dia punya coat dia warna pink. I jujur cakap, I jarang pakai, okay? Lip balm ke, lipstick ke, lip tint ke, everything, lip tu tak pernah pakai. Rasanya semua hidup ni mungkin dalam kurang daripada 10 kali macam tu. But for my kids, I will try to wear it, okay? Ni hadiah. Kalau bukan sebab hadiah memang I tak beli. Tapi kalau orang bagi, I akan gunakan. That's the thing. Then this one also so sweet. Bagi stocking. Stocking nanti banyak-banyak koyak. Terima kasih Ali. So the next also, wah, ni macam sakit lah ni tadi. Dapat pin tudung. Ni memang function. Ini memang perlu. Okay, walau kita dah beli berset-set pin tudung, sampai masa akan hilang juga. So, thank you Ali for the gift. All this thing function, okay? So next, we gonna review this one. I'm not remember dari siapa. Macam biasa, I akan attach the picture lah. Okay, thank you. Dapat keychain. I ni dah lah keychain collector. So memang I akan letak dekat sudut collection I. This one cantik. Okay, next I will review Cadbury cookie from Eva Maisa. Happy Teacher's Day, Auntie Ila. Thank you for being a wonderful teacher. Okay, thank you Eva Maisa. Okay, this one cookie. Look so delicious one. Tengok. Thank you Eva. And then next is from this one got no name, but I got back. Like this. Function ni letak telekong kan. Kalau keluar jalan ke bawa ni okey juga. Nice. So next is from ni pun tak ada nama. Obviously for my student lah. Okay, bottle. Yang function lah, letak water bottle kan. Letak water inside this kan, boleh drink anytime, anywhere. Thank you for the gift. And then next is from tada, sama juga macam Helena tadi kan, dapat cuma beza colour je. Beza colour. Sebab I nak tunjuk yang betul-betul menarik ni. Tengok ni. This one. Ella. Cute. Bolehlah letak tadi brush tadi tu. Okay. Bolehlah letak brush tadi yang Sakif bagi kan. Yang Ali bagi. Thank you.
This one, I really like it. Okay. Purple. My favorite again. I really love purple. So, thank you, my kid. Okay, next. We gonna review the gift. Oh, done with this orange. Kosong dah. Okay, warna kosong kita boleh letak ni dulu. So we gonna move to the next. Besar ni dulu. This is from Tua. Happy Teachers Day. Ni rasanya antara hadiah yang besar. Dapat pillow katanya. Tua nak suruh hati tidur ke? Oh, nice. Iya. Wow. Ini kalau bawa kat sekolah memang tidur susah nak bangun lah. Kan? Ini boleh jadi ganti pillow yang ada kat bilik ni. So, thank you Tua. Sangat berguna, okay? So, next from we gonna review from this one from Happy World Teachers Day. Thank you, Auntie, for all your hard work and your care. You make me feel better when I'm feeling a little scared. You show me how to write, count, and do. But what I love most is the kindness you show me to. You shine a light in me and show me what I can achieve. And now because of you in myself, I'll always believe. From Haki Al-Haki Jufri. Thank you, Haki. So cute. Yeah, I really use all this. Okay. Macam kedai stationery, tapi semua ni memang berguna. Okay, ada buku, ada pen and highlighter and so on. So thank you. Wow, this one. Wah, saya ada ni correction tape. Ini zaman sekolah last pakai. Itu zaman sekolah. Rasa zaman you kot. Zaman you last pakai tu. Oh, saya ada ni lagi. Ya Allah, comel lah Haki ni. Haki pilih sendiri ke? Thank you, Haki. So, next is from ini student yang paling student yang kuat tidur ni bagi. Adik-beradik sama. Noah and Isaac. Thank you, Noah and Isaac. So, Happy Teachers Day. Thank you for your dedication and guidance. This is student. Dia funny lah. They are so cute, but they love to sleep during class. But what I want, apa yang I nak puji pasal Isaac ni, dia sama macam Hafia tadi. Practical skill dia. Sebab dia suka buat benda sendiri. Cuma kadang-kadang ada lamut dia, kadang-kadang ups and down kan, for Isaac. But thank you. Ni siap ada dapat apa namanya ni? Buka jap. Cucu. Produk-produk from Adabi. Okay. Produk-produk from Adabi menazahkan, Adabi menyelerakan. Oh, ini bagi mak-mak lah buat kan. Bagi kat mak suruh goreng ayam, suruh buat kari ayam. Oh, fashion. Oh, suruh kumah. Oh. Hari pertama ayam goreng, hari kedua kari ayam, hari ketiga kurma. Kurma daging, sedap juga. Kurma daging. Oh, petang-petang. Oh, kena kan cucu bawang. Sedap. Okay, next. Oh, thank you Noah and Isaac. And then next is from I got flower. Thank you for the rose. This one got no name. Macam biasa, I akan attach picture. This one from
Wah, ni siap macam lampu tu. Oh, ni lampu macam lampu bilik tu. Kena pasang ni malam-malam ni kan. Ini apa? Selamat Hari Guru. Terima kasih guru. Tengok. Lawa tak? Baik. Happy Teachers Day. Thank you for the gift. Next is from... Oh, ni pun random gift. But I pick pen because I really use the pen. Okay, thank you. Happy Teachers Day. And last, not last lagi. Sabar. Tinggal beberapa sahaja lagi. Okay, sebelum kita melabuhkan tirai. Wah. So next is the bag. Happy Teachers Day. Tengok, my favorite people call me teacher. So sweet. Bag ni memang function. Thank you for the gift. Also got from Bath and Body Works. So this one is fragrant mist for body and hair. Rose. I really love rose. Okay. Anyone yang nak bagi gift dekat I, bagilah anything yang based on the rose. Okay. Nak bau sikit. Ya Allah, Masya Allah, sedap dia bau. Thank you. This one memang function. Ni from Bath and Body Works. Rose. Apa cakap kau? Maaf lah ya. Okay, next. Ni the cutest. Ni comel, tengok ni comel. Ya Allah, comelnya. Haura. Rasa macam nak keluar saat lagi lah sebab dia terlalu comel. Tengok ni. Rasa nak keluar saat sikit. Tengok ni. Comelnya Haura. Ni cutest student. Happy Teachers Day. Okay. Happy Teachers Day. Thank you for helping me grow, Auntie. Wow, so cute. Dapat apa ni? Glad to Glow Lip Serum. Wow, warna pink. I buat ni dapat pearl sparkle ke? Dapat bibir macam ni ke? Tengok. Wow. Sayanglah nak pakai sebab terlalu comel. Tapi dah buka ke nak pakai kan? So cute. Sayanglah. Aura tengok pakai benda ni. Kita pakai. Ada orang bagi? Tengok. Ayah nak bukanya. Ada lagi sebelah. So cute. Pakai. Wah, tengok. Cantik. Wah, nice kan? Lip serum. Bapak apa sparkle ni? Macam nak pakai ni? Oh, macam ni. Nampak sangat tak jarang pakai? Satu ke pakai? Macam tu ke pakai? Alamak. Sedap. Dah dapat sparkle macam tadi tu. Thank you, Haura. Okay, next from who? Dapat hand cream dan juga tasbih. Ni daripada orang yang sama bagi ni. Thank you. Nanti I attach apa nama gambar. Siapa bagi? Lupa sebab ramai sangat student yang bagi. So jadi tak ingat dah nama. So next is from, ni pun sama juga, dapat flowers and Ferrero Rocher.
this one. Thank you for the rose. And next is from rasanya ni Ku Imran. I remember this because baru tengok status tadi kan. So this one ni macam dia macam rare sikit lah sebab dia punya beg kertas ni kan, beg kertas dia macam rare sikit colour, macam strawberry. Okay, teacher, lesson fade but your impact. Okay. Lesson fade but your impact stays. Like this one. Okay, this one. Okay. Small gift, big appreciation. Wow. But this is one is so much gift. Look, the flower. Tengok, comel. Hias kat bilik lawa juga Lepas tu dapat got tissue. Tissue. And then notebook. Happy Teacher's Day. And then got pen, red pen. Daripada Ku Imran untuk yang teristimewa. Aunty Ila, burung merpati terbang ke desa, hinggap sebentar di tepi kali. Terima kasih wahai cikgu semua atas jasa dan bakti yang diberi. Wow, thank you. Cantik. The pen from Ku Imran. Nice. Thank you Ku Imran. Okay. Back from Watson pun dah clear. Okay. So kita akan move kepada sorry. Okay, I akan move kepada this one. This one from, I think from Naila Malika. This one from Naila Malika. Got towel. I baru je tengok towel ni. I baru nak beli tapi dah ada orang yang belikan kan. Dah ada orang yang bagi. Thank you Naila. This girl pun so cute. Wow. Fashion. Wow, this one. Dah lah. Suka pakai towel, suka tukar-tukar towel kan. Ni got towel dah from Naila. Thank you Naila. We'll use it wisely. Gitu. So next is the gift. Ini yang mak-mak suka lah ni. Walaupun I is single tapi I duduk dengan parent, so my parent pun dapatlah pakai this one. Okay, this one. Cantik tak? This one from, so remember lah from who. Nanti I attach picture like always. Okay, mangkuk dia. Function ni kan kena buat dessert banyak ni. Nak makan dengan makan mi ke kan, nak buat tapi lebih fashion bukan bubur ke apa kan. Gunalah mangkuk ni. Cantik-cantik, ada 6 pieces. So cute. Thank you for the gift. Okay, next is from last one in this bag. So this one, ni ada nama sikit. Happy Teacher's Day. Okay, day kedan. Ni mesti tulisan daripada student ni, Nofail. Okay, nama dia Nofail Farish. Thank you Nofail. So we gonna see what is inside this bag. Okay.
Wow, got chocolate, caramel cream. Mufail tahu my favorite is caramel. And then wow, got Himalaya pink rock salt. Dia kata apa ni? Rich in trace element that is essential to maintain bodily function. Function? Siapa cakap tak function? Himalaya pink rock salt ni memang function. Okay. This one also hand wash. Alhamdulillah cukuplah stok untuk sebulan lebih. Okay, ke 2 bulan. Stok hand wash ni. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak bagi hadiah yang betul-betul function. And last, tengoklah apa yang I dapat. Bukan main-main hadiah dia. Tengok. Air. Buat air, minum. Function. Kena jaga je betul-betul ni sebab kaca. Thank you Nufail. Banyak sangat ni gift ni. Betul-betul berguna. Terima kasih banyak-banyak. Thank you so much. Okay. Maka berakhirlah sesi unboxing Teachers Day gift. Banyak sangat tak kira. Nanti I akan buat puzzle join panggil. Tak tahulah. Tapi nanti I akan bagi tahu total berapa gift yang I dah dapat di hujung video nanti. Cool. So guys, thank you so much for watching my video. So it takes a lot of time, but it's so fun. Dia macam tu nak betulkan ayat. Apa je lah apa pun, terima kasih banyak-banyak sebab tengok vlog Ayla yang tak seberapa ni. Hope you guys enjoy, and happy Teachers Day to all teachers in the world. Okay, bye bye. Assalamualaikum. Annyeong.